Ni antara barang yang paling lama saya dah beli, tak terpasang-pasang benda ni untuk bonetnya. Jangan jam dah. Saya ingat dah 3 bulan 4 bulan dah saya beli ni. Ni paling lama saya beli yang untuk bonetnya. Tak pasang pun. Assalamualaikum, selamat malam semua, apa khabar? Hari ni tak ada apa-apa. Sebenarnya saya saja je buat video ni. Semua saya nak tunjuk pada korang barang-barang online yang saya beli. Macam dekat TikTok tu apa, beli barang guna akaun bini. Saya pun juga beli barang pakai duit bini. Tak adalah, gurau je. Okey, ini antara barang-barang yang saya beli. Kalau kita pakai kereta lama ni, sebenarnya kalau kita repair kereta lama lah kan, macam kereta Saga saya tu, kita kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi tak. Cuma sekarang ni macam saya apa, kalau korang boleh guna ikut cara saya, boleh lah. Okay, yang ini plug kabel, kabel odometer ataupun speed. So dekat meter saya tu dah tak boleh pakai lah. Saya tak tahu kelajuan berapa kan. Jadi saya belilah yang ini dia. Cuma ada satu barang lagi yang dekat gearbox tu. Sambungan dekat gearbox tu dia pusing macam ada gigi tu kan. Yang itu dalam on the way. Yang ini kabel je. So saya dah beli satu barang. So biasanya saya akan pasang, tengoklah. Tapi barang-barang ni memang saya akan beli, lepas tu saya simpan je. Kalau ada masa, ada peluang, pada hari tersebut saya pasang lah yang mana dulu. So kelebihan buat cara macam ni satu je, kos sebenarnya jimat pada saya. Tak tahulah pada korang kan. Sebab kita tukar barang tu, pertama barang tu memang kita punya. Yang kedua, kita bayar upah je. Tengok pada atas pomen juga. Tempat saya ni, pomen tempat saya tu tak kisah, dia boleh pasang je kan. So kita macam kos tu kita macam bayar separuh-separuh lah, macam tu lebih kurang. Yang ini kan saya dah buat injection hari tu. Jadi yang ini kita pakai yang dia punya hari tu. Maksudnya saya beli set injection tu, termasuklah yang filter ni. So filter ni memang asal saya dah pakai dekat sana. Jadi saya nak tukar lah yang baru. Sekarang ni, so takut tersumbat lah kan. Sebab kita pakai tu tak zaman-zaman bila punya owner lama pakai set injection tu. Jadi saya belilah. Itu nama Bosch lah, yang baik punya. Maknanya dua barang. Yang ini untuk gearbox. So dekat gearbox tu, dekat yang pemulas tepi tekan kelas, dia akan pusing kan. Okey, yang dekat situ. Ini namanya getah ni lah. Jadi getah ni sepatutnya ada satu jenis tu, jenis besi. Besi tu lagi elok lah. Tapi tak apalah, saya guna yang getah je dulu. So benda ni, kalau saya buat pemasangan besok antara dua barang ni, mungkin saya akan pasangkan sekali. Dia buka satu skru, cabut, lepas tu pasang. Ini untuk gearbox punya kabel. Lepas tu yang ini gearbox punya mounting. Gearbox punya mounting ni harga pun murah je, dalam RM22 macam tu. So nanti ada kelapangan, nanti saya akan pasang lah. Biasanya kalau aku upah pasang mounting macam ni baru RM20. Macam tu lah, baru RM40 lah modal. Maknanya dengan modal apa semua korang buat RM40 lah. Jadi kita akan buat lah compare macam kita pasang ni. Kita buat lah pasang gearbox sekali. Sekali upah lah maknanya. Lepas tu 1, 2, 3, 4 item dah. Lepas tu yang ini saya malah buka plastik Yang ini adalah throttle body punya aircon. Throttle body punya aircon. Kan dekat throttle body tu tempat angin dia tu untuk airconnya. Jadi ramai orang yang menggunakan FICD. Diorang bila dah rosak dekat dekat throttle body tu dah rosak, dia punya kit dia. Jadi saya ni beli ni adalah kit dia. Saya dah ada FICD tu, saya malas. Sebab apa, saya rasa saya nak try pakai standard dulu. Jadi buat apa nak pakai FICD kan. Saya pakai standard dia lah.
Sebenarnya ramai saya tengok sahabat-sahabat saya yang mana pakai injection, dia orang akan pakai FICD untuk aircon. Zaman sekarang pakai FICD kan. Tak dibuka pula. Okey. Jadi ini adalah kit dia. Saya malah buka kit dia. Yang ini tempat dalam throttle body tu. Lepas tu yang ini dia punya gigi gear dia. Kat throttle body, semua dalam throttle body tempat aircon tu. Servo kit dia. Lepas tu dia ada bagi minyak sekali, minyak grease pun ada dalam ni. Jadi benda ni kita boleh pasang sendiri je sebenarnya. So daripada kita buat FICD, pada saya satu penambahan dengan wire, kabel apa semua, lebih baik saya repair kit servo dia tu je. Okey, yang ini pun satu barang. Yang terbaru baru sampai pun tadi. Yang ini untuk aircon punya. Dia gumpal macam ni je. Dia gumpal macam ni je. Bayangkan. Sekejap, saya nak matikan dulu. Saya nak buka pakai gunting. Okey, saya dah buka dah. Tu dia. Dia balut-balut macam tu je. Jadi yang ini adalah aircon blower. Sebab saya punya blower tu kadang-kadang nampak saga. Blower tu kadang-kadang dia macam tersekat dah lama sangat. Itu hari kan banjir, tenggelam semua. Jadi kejap dia macam tersekat je. Lepas tu kena tepuk-tepuk lah pula kan. Jadi saya beli yang second handnya. Yang ni baru RM30 je. RM30 je second hand ni. Cantik lagi, elok lagi kan. So cara saya macam ni lah sahabat-sahabat. Saya yang mana sahabat-sahabat yang minat cara macam saya ni, beli dekat online, simpan dulu, ataupun tunggu modal baru pasang sekali, terpulang lah kan. Tapi cara saya macam ni lah saya layan kereta lama saya ni. Sebab saya pakai kereta, saya ada Viva, saya ada Answer. So saya ada suara. Jadi suara saya ni yang baru-baru ni, kalau korang tengok dekat YouTube saya tu kan, saya buat modified untuk injection. Jadi macam kereta tu, kereta project lah. Sebenarnya kereta suara tu saya nak restore sampai dia jadi baru balik, seperti mana kereta tu pada awal saya pakai dulu. Dan saya akan penambahan-penambahan dengan set injectionnya, dengan power steering, semua macam-macam lagi lah. So one day sampai ke tebur sekali. So saya akan buat one by one, step by step. Jadi kalau saya beli barang macam ni, saya tak terasa cost tu. Sebenarnya saya tak nak terasa cost tu, sebab saya pun repair Answer tu saya untuk family berjalan ke mana-mana kan, balik kampung apa semua. So kan kereta suara tu lah kereta kerja. Jadi sambil-sambil je lah kita beli-beli barang ni. Ini kena kerja lelaki biasalah kan, tak cari barang apa lagi. Okey, yang ni kabel, gearbox punya mounting. Lepas tu kita ada untuk gearbox punya kabel clutch. Lepas tu kita ada ini filter, fuel filter. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk aircon, servo tadi. 6 barang lah. So 6 barang dalam bulan ni saya beli. Kadang-kadang saya beli sikit, beli 1, sampai beli 2. Lama jadi macam ni lah. Ini boleh je kalau saya nak pasang sekali semua. Tak ada masalah. Cuma kereta tu saya buat kerja, masalah juga kan. Kos baru berapa? Ini lebih kurang dalam, tengok kita beli macam ni tak terasa tu kos tu berapa. Kalau kita beli serentak ni, terserah saya lebih kurang dekat RM200 juga. Tapi sebabkan kita beli sikit-sikit, simpan, tak terasa kos tu. Yang itu sebab saya cara beli macam ni. Kalau korang suka cara macam ni, korang terpulang lah. Kalau tak suka tu, tapi ini main-main je, seronok. Ok sahabat-sahabat, itu je saya kongsikan cara saya repair kereta suara saya ni. So nanti saya akan buat pemasangan lah. Saya buat pemasangan pun sebab kereta tu sibuk. Saya pakai pasang 2 benda. Lepas tu esok lusa, bila-bila senang, saya akan pasang benda-benda lain lagi. Cuma cara macam ni, kalau korang memang tahu barang-barang kereta, memang korang tahu rosak dia apa semua, korang sendiri pun dah faham sangat lah. Macam saya tu suara tu, dia terbatuk pun saya dah tahu dah rosak apa. Tak payah tanya pemain dah lah. Saya dah pakai kereta tu sampai 22 tahun dah kot kan. Apa pelak semua saya dah tahu dah. Okey, tu je sahabat perkongsian saya. Saya tak ada idea video apa je ni. Saya buat je lah video macam ni. Saya tunjuk barang-barang saya je lah. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam.